Assalamualaikum. Aduh. Apa cerita Pok Teh ni? Ha? Aduh, dia tarik kereta aku. Bagi tanya kat dia nombor flat apa yang dia tarik tu. Setahu aku, kereta mana satu kereta aku yang ada hutang ni. Aduh, pelik betul. Pok Teh, kereta aku semua tak ada hutang. Aku tak beli kereta hutang macam kau. Aku beli kereta semua cash punya. Aduh, Pok Teh. Tapi tak apalah, dia kata dia dah tarik kereta aku. Dah tarik Tanya dia mana satu. Tak pun suruh dia tunjuk report tarik. Kereta mana yang dia tarik? Kereta jebat tu. Kereta jebat kau tarik? Loh. Bank satu Malaysia tak berani tarik. Pasal apa? Kereta aku tak ada yang ada hutang. Tapi tak apa tu, Pok Teh. Kan? Kau bila buat kejutan tiba-tiba dah tarik kereta jebat ni. Okeylah. Kira dah tarik lah. Okey tak, Pok Teh? Kau sihat tak? Kalau sihat, kalau jaga kesihatan. Kau tarik kereta aku yang mana satu ni? Kereta aku ada banyak ni. Mana satu yang kau tarik? Aku pun heran juga. Setahu aku kereta-kereta company aku semua dah habis bayar. Mana ada hutang. Hantar kat Pok Teh video ni. Tanya dia kereta mana yang dia tarik tu. Macam-macam lah korang ni. Jebat kena tangkap haluat lah. Kereta jebat kena tarik lah. Alah, mana satu korang ni? Kejap jebat anjing DAP. Kejap jebat dah anjing tun pula dah. Sekarang dah jadi Mossad pula dah. Mana satu korang ni sebenarnya? Dah lah si Jenal tu dia kata apa? Acah-acah nak jadi gangster tak berjaya. Asal acah-acah nak jadi influencer tak berjaya. Asal acah-acah nak jadi politician tak berjaya. Selama hari ni korang tak tengok ke? Jebat ni dah memang influencer. Dah memang orang kenal dah pun. Jadi bila kata aku ni acah-acah nak jadi politician tak berjaya ni, aku pun pelik. Aku mengundi pun tak pernah. Macam mana nak jadi politician? Betul tak? Acah-acah gangster tak berjaya. Takkanlah aku nak jadi gangster.